Kita tak kata. Pasal Nabi tak buat. Pasal yang tu dah ada contoh. Semayang hari raya, mai Allahu Akbar, dia bang. Semayang tak bang. Dia solatul jami'ah, kita panggil orang. Dia kata takkan bang berdosa kot. Jadi kita khatib mai khutbah pertama, kemudian dia duduk, dia bangun, dia khutbah kedua, dia duduk, dia bangkit khutbah ketiga. Kita apa Jumaat khutbah sampai 3 kali? Hak dua Nabi punya, hak satu ku tambah hak baik. Pasal hampa jenis tak dengar kata, kena tambah bagi jadi 3. Boleh atau tak? Kalau kita benarkan, agama habis. Sebab itu para ulama jaga supaya agama kekal atas sifatnya yang Nabi tunjuk. Lepas tu Allah semayang rokok, kita dengar rokok, dengar dia pun baca ayat kursi, kuat kita dengar. Kita pun baca surah idza jaa nasrullahi wal fath. Tengok rokok tapi baca surah. Pasal apa kuat ni? Dah ada mikrofon pula. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Lepas tu baca qul huwallahu pula, Allahu akbar. Kita kata apa yang handuk tambah sembahyang? Baca Quran pun tak suka kita. Bukan baca Quran tak suka, Nabi tak baca, habis tu aku baca Quran masuk neraka. Dia kata kita, abang mai takkan baca Quran masuk neraka. Kita nak kata apa? Kita kata masuk tak masuk aku tak tahu. Yang ni aku tak jaga bahagian neraka ni. Tapi perbuatan itu ialah perbuatan yang salah, sesat perbuatan itu. Hang kata sesat tak sesat, bukan perbuatan tu sesat. Perbuatan sesat bukan mesti tuan dah jadi sesat lagi. Orang kata habis tu sesat masuk neraka. Macam dosa. Dosa, kita tengok satu orang tak pakai tudung, kita kata salah tak salah? Dosa. Lepas tu hang kata aku masuk neraka. Aku tak kata hang masuk neraka, aku kata dosa. Yang hang sendiri pergi tawar diri nak masuk tu buat apa? Dosa ni boleh jadi masuk, boleh jadi tak masuk, boleh jadi Tuhan ampun. Boleh jadi hang ada amalan soleh yang lain, bila ditimbang pahala lebih banyak pada dosa, Tuhan ampunkan. Tapi dosa itself, dosa itu sendiri memang membawa kepada neraka, dosa itu. Tapi orang yang berdosa belum tentu, mungkin dia uzur. Orang yang mengamalkan bid'ah, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak dapat hujah. Tapi amalan itu sendiri tersasar sesat dal, yakni tersasar daripada sesat tu dal, tersasar daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai satu orang umum, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan, pagi esok berapa penamaan calon berapa bulan? 28? 27? 1 bulan? 28 lah. Tuan-tuan, pada hari penamaan calon ni kita semua minta ahli-ahli parti kita pergi ke masjid kerana kita akan semayang sunat 2 rakaat penamaan calon. Kita heran. Nak semayang sunat, semayang, jangan kaitan dengan penamaan calon. Semayang sunat je lah. Lepas pada tu sunat 2 rakaat naik saham. Kalau orang sunat 2 rakaat nak ambil periksa, kita semayang umum saja, jangan kaitkan dia dengan sifat tertentu agama. Kalau tidak dia akan hilang. Sebab itu semayang yang dinamakan semayang raghaib, semayang, padahal walaupun sifatnya salat, tapi tak boleh diletakkan satu sifat yang tak ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.